Okay, hari ni Kak Miza nak share macam mana cara kita nak buat katalog dekat WhatsApp business kita. Yang paling penting sekali, kita mesti kena guna WhatsApp business tau. Kalau WhatsApp personal tak boleh Okay, jadi contoh macam ni tau. Kan, kita letaklah produk kita apa semua sekali. Nanti orang boleh klik sini, add to cart. Kan, dia boleh, add to cart, boleh place order. Macam itulah. Kan senang tu. Okay, so macam mana nak buat? First thing first, mesti kena make sure WhatsApp business. Okay, WhatsApp personal tidak boleh. Okay, lepas tu kita pergi kat atas 3 titik ni. Okay, lepas tu kita pergi dekat business tools. Okay, lepas tu kita pergi dekat catalog. Okay, lepas tu kita pergi dekat add new item. Okay, dekat add new item ni kita kena add gambar, kita kena add nama dia semua sekali lah. Okay, untuk tim Al-Ujab Circle, Kak Miza memang dah buatkan banyak sangat konten. Ni contoh konten lah. Okay, jadi kita simpan dekat dalam Telegram library kan. Okay, jadi pergi sini, save gambar. Lepas tu korang kalau macam terjoin team yang tak bagi marketing tools yang lengkap, itulah macam tak cepat lah kita nak gerak kan. That's why sebelum join business tu memang nak kena hati-hatilah pilih team. Kan, takut-takut kita join. Lepas tu dia cakap buat je tapi tak diajar apa-apa. Okay, so pergi klik dekat sini, add photo and videos. Klik bawah ni, lepas tu klik sini. Klik right, and then item name ni avocado. Okay, sabun aloe vera dan avocado. Ni Kak Miza tak guna nama dia sebab orang tak faham nanti. Sabun badan dan muka. Sabun badan dan muka. Gitu. Murah je ni. Kak Miza jual sabun ni RM28. Okay. RM28 60 tak silap Kak Miza ni. Kan? 28 60 dia tahan 6 bulan tau. Okay. Description dia. Sabun badan ni RM28.70 lah. Okay, kita edit sikit 70 sen. Okay, lepas tu kita klik save. Macam tu kan. Klik save. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Macam tu. Nampak tak? Kan ada tanda jam ni. Tanda jam ni bermaksud WhatsApp dia tengah review tau. Nak tengok kita punya gambar dan ayat ni okey ke tak okey ke, overclaim sangat ke apa ke kan. Jadi yang bawah ni cappuccino white coffee ni, yang ni dah approve dah. Yang ni dah approve. Jadi kalau macam orang tengok dekat kita punya katalog tu dah nampak dah. Okey, kalau yang masih lagi ada tanda jam ni, maksudnya WhatsApp tengah review lagi. Orang lain tak nampak, yang nampak hanya kita saja. Okey. So sebenarnya kita bukannya tak layak nak jadi jutawan. Sebenarnya kita bukan tak layak nak jadi kaya, cuma kita tak cukup ilmu lagi. Okey. Jadi untuk dapatkan lebih banyak ilmu, korang kena stick together dengan Kak Miza dan Al-Ujab Circle. Okey. Assalamualaikum. Percaya hidup penuh keajaiban. Bye.